Hey guys, Lokman Long dekat sini. Saya nak maklumkan bahawa semalam saya telah pun dikunjungi di pejabat peguam saya oleh para pegawai daripada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia di dalam bahagian siasatan. Dan mereka telah menyerahkan notis arahan kehadiran di bawah Seksyen 255 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana dalam arahan kehadiran ini saya dipercayai dapat membantu untuk memberi maklumat untuk siasatan dan saya perlu untuk hadir di tarikh, tempat dan masa seperti di bawah. Dimaklumkan bahawa saya kena datang dan hadir untuk siasatan SKMM. Saya tidak pasti mengapa saya disiasat atas ucapan dan juga kandungan video mana yang saya kena siasat. Cuma saya dimaklumkan bahawa saya akan disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kawan-kawan, saya hanyalah seorang rakyat Malaysia yang bersuara, yang banyak buat video, yang banyak buat hal-hal yang mengkritik kerajaan kerana saya lihat ada banyak salah laku, ada banyak isu ketidaktelusan dan saya juga banyak mendesak kerajaan dalam perkara-perkara yang saya rasa rakyat Malaysia semua bersetuju dengan saya. Antaranya video berkenaan dengan Madani Mart, di mana ketidaktelusan kerajaan dalam menguruskan projek-projek Madani Mart. Saya juga sebut tentang isu tangkap Azam Baki kerana saya lihat daripada laporan Bloomberg yang dikeluarkan telah menyatakan bahawa Azam Baki juga adalah antara individu yang dikaitkan dengan kegiatan sindiket corporate mafia. Dan banyak lagi isu-isu lain yang saya sebut, isu di Pantai Timur dan sebagainya. Tapi saya tak sangka bahawa saya diminta untuk hadir dan akan disiasat di bawah SKMM. Pegawai-pegawai SKMM yang bagi notis dekat saya ni baik-baik orangnya, tak ada masalah, saya tak ada masalah dengan mereka. Cuma masalah saya adalah kepada sistem yang ditunjangi oleh kerajaan Madani yang telah menyiasat dengan cuba mengugut, memberi intimidasi dan juga membuat pelbagai cara dan teknik untuk menekan golongan aktivis dan mereka yang bersuara di dalam media sosial terhadap kerajaan Madani. Saya hanyalah rakyat biasa seperti yang saya sebut tadi. Saya tidak pernah keluarkan sebarang kandungan dan ucapan yang berkaitan isu-isu sensitif 3R, bangsa, agama dan juga Raja-Raja Melayu. Saya juga bukanlah orang yang dinamakan dalam skandal corporate mafia oleh Bloomberg. Saya juga bukanlah orang yang cuba untuk menjatuh dan mensabotaj kerajaan Malaysia pada hari ini seperti dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya hanyalah rakyat Malaysia yang biasa yang bersuara. Dan saya gunakan platform saya ini bersama dengan rakan-rakan yang menonton, yang memberi sokongan untuk menceritakan hal yang sebenar yang terjadi dalam demokrasi negara. Tapi saya juga disiasat di bawah SKMM. Dan dalam minggu yang sama juga kita dapat lihat banyak insiden-insiden intimidasi dan ugutan diberikan kepada rakyat Malaysia yang bersuara. Georgette Milla, seorang wanita Malaysia yang baru saja ditahan di bawah akta hasutan dan direman selama 3 hari kerana video beliau mengkritik kerajaan Anwar Ibrahim. Dan sepanjang proses reman itu, Georgette Milla tidak ditemani dan tidak dibantu oleh sebarang ataupun seorang peguam pun dalam kes Georgette Milla. Dan kita boleh lihat juga minggu lepas sahaja kerajaan Madani telah pun menahan reman 3 orang aktivis muda, Ahsanul, Hamdin dan juga saudara Fakrul Razi kerana bersuara dalam isu Azam Baki dan mereka ditahan di dalam IPD Danwangi sebagai satu bentuk ugutan, satu bentuk tekanan yang diberikan kepada individu-individu yang bersuara untuk bercakap tentang isu-isu kritikal terhadap negara ini. Dan saya ingat bahawa dulu waktu Pakatan Harapan jadi pembangkang, mereka lah yang mula-mula yang paling kuat, paling lantang bersuara dalam isu kebebasan bersuara. Mereka lah yang mempertahankan hak rakyat Malaysia seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tapi hari ini kita boleh tengok kerajaan Pakatan Harapan yang dulunya saya bersama-sama dengan mereka berceramah, berpolitik, mengajak orang ramai untuk mengundi Pakatan Harapan. Saya juga disiasat oleh kerajaan Pakatan Harapan. Adakah selepas ini kalau saya nak buat video saya kena hantar surat minta kebenaran? Adakah selepas ini kalau saya nak bercerita tentang isu-isu nasional saya kena minta kebenaran daripada Menteri Dalam Negeri? Sedangkan saya percaya suara saya, hak saya ini sudah termaktub sejak saya dilahirkan menjadi seorang rakyat Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan. Saya akan bagi kerjasama. Saya rasa tak ada masalah untuk benda itu. Saya berani kerana saya benar. Saya percaya saya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Saya tak menyentuh isu-isu sensitif. Saya bukanlah seorang yang resis. Saya percaya bahawa Malaysia ini adalah Malaysia, negara yang baik, negara yang ada potensi menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Saya percaya
bahawa ramai rakyat Malaysia di luar sana yang masih lagi takut untuk bercakap kerana ramai orang telah ditangkap di soal siasat, ditahan reman hanya kerana mereka bersuara. Jadi saya minta semua untuk doakan saya. Saya juga doakan supaya Malaysia ini akan jadi negara yang akan menghormati suara setiap satu rakyat negara mereka, dan saya percaya kerajaan madani tidak lagi menghormati suara rakyat Malaysia. Terima kasih.